apakah hukum akal? Dia tanya juga. Apakah makna tauhid uluhiyah dan rububiyah? Dan sifat 20 masuk dalam uluhiyah atau rububiyah? Hukum akal. Akal ni kita nak isbatkan satu-satu benda atau kita nak nafi dengan akal lah. Kalau kata benda ni banyak daripada benda ni, dua banyak daripada satu, maka akal kita hukum dah. Benar dah. Itu orang panggil hukum akal. Satu banyak pada dua. Mana gitu? Akal kena pakai. Jadi akal ni kena hukum. Batu tu buah mustahil, buah wajib, buah harus. Man lam ya'lam wa man lam ya'lam hukma aqlil fala aqlalah. Barang siapa yang tidak tahu hukum akal, maka tiada akal baginya. Tu takut. Baik, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Dan sifat 20 duduk belah mana? Dengar molek, tak usah balah berat ni. Dak sudah. Faham? Ini semua ni jarum-jarum musuh-musuh Islam nak melagakan kita. Zaman Nabi tak ada timbul istilah sifat 20. Tak ada timbul istilah tauhid asma' was sifat. Tak ada timbul istilah tauhid 3 serakah. Tak ada timbul istilah tauhid rububiyah. Tak ada istilah tanjizi qading. Tak ada. Ini semua ni adalah ijtihad ulama, cara untuk memudahkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mana yang mudah kita, maka itulah yang kita ambil. Bukan cara yang akan ditanya. Mungkin Tuhan tak tanya kita bila kita mati lagi tadi tu ngaji tauhid salah ke tauhid khalah. Tuhan tak tanya. Tapi ni dua jalan untuk mana-mana yang kita rasa suka kita nak belajar. Hak tu mudah bagi kita belajar. Kerana tujuan mentauhidkan Allah setelah ada ilmu. Sebab tu bila kita belajar Allah bersifat dengan kudrat, ataupun Allah ini bersifat dengan wujud. Katakan tauhid khalah kata sifat pertama sifat wujud. Tak ada hadis pun sebut sifat wujud ni sifat pertama. Ini adalah garisan-garisan yang ditulis oleh ulama untuk memudahkan kita belajar. Faham? Macam juga dengan hukum tajwid. Dibuat hukum tu suku. Hukum ikhfa' buat suku. Hukum idgham buat suku. Tak ada tanya bab idgham dalam kubur lagi. Tapi semua ilmu ni untuk memudahkan kita dalam amalan. Amalan hak syariat tentang syariat. Amalan tauhid untuk tauhid. Dan amalan guna tauhid. Dan kita mau belajar Tuhan ni bersifat dengan kudrat, berkuasa, maka segala yang ada lemah belaka. Jawabnya bila mu lepas belajar sifat 20 atau tauhid salah, aku tak takut lagi kepada sesiapa pun di dalam dunia ini, kerana Allah saja yang berkuasa, yang lain lemah belaka. Orang ni telah beramal dengan sifat-sifat Allah. Kalau boleh dobit habis segala kitab sifat 20, tauhid salah pun boleh dobit habis. Habis kitab dia boleh dobit, tapi dapat masa dia masih lagi bersama dengan golongan yang melakukan kezaliman. Sampai masanya berebut saka juga. Sampai masa tak redha dengan kejadian yang berlaku tentang keburukan anak isteri dia, maka orang ni tak guna dia pandai ilmu tauhid. Jadi jangan duk balah dah masalah tauhid 3 serangkai rububiyah, tauhid uluhiyah. Benda ni adalah istilah saja. Kedua-dua tauhid ini adalah benar belaka. Dalil imam-imam yang muktabar menjalani dua-dua ini. Kita tak sentuh masalah Wahabi. Itu tak ada, tu benda lain. Kalau kita sentuh ni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid khalah, hak cara sifat 20. Dua-dua jalan ni benar belaka. Dalil imam-imam yang melalui jalan-jalan ini adalah imam-imam yang muktabar belaka. Jadi kalau kata tauhid ni saja betul, maka imam-imam tok syekh yang lalu kut jalan ni maka menjadi sesat. Na'udzubillah. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jaga-jaga kita berkata-kata, takut nanti raqib dan atid melaporkan diri kepada Allah apa yang telah kita ucap. Soalan seterusnya.